Seminggu barang basah, barang kering campur dua-dua ni dalam. Hari ni kita nak pergi Will am Brain untuk beli grocery. Okay, kita baru sampai Will am Brain, German. Kita baru melintas border daripada Basel, Switzerland untuk beli grocery sejauh minggu. Ni kedai favourite kita orang, Gnarly Market. Jom. Dia macam kedai Arab lah, so banyak rencah-rencah Arab kat sini, dan beli beras juga kat sini. So kat sini lah beli daging, beli ayam, beli kambing. Danka. Selesai beli 3 kilo dada ayam, 2 kilo daging dengan beras 5 kilo. Total semua 75 euro dalam 360 ringgit. Aku just nak tunjuk berapa normal amount perbelanjaan seminggu untuk beli barang-barang basah, beli hidup dekat Switzerland. Kita dah selesai beli daging-daging basah semua. Untuk barang-barang kering, kita akan beli dekat Lidl. Macam bila tengok harga bawang kan, nampak macam wah 1.29. Tapi kena ingat, kita kena darab 5 ringgit Malaysia. So contoh ni, bawang putih ni RM10. Kalau macam ni kan, timun macam 50 franc, 50 sen. So dalam RM2.5. Okey lah. Untuk overseas ni kan, baru kau sedar ada macam-macam jenis tomato. Tomato cherry, tomato kuning, tomato warna-warni, tomato yang dalam tangkai-tangkai macam ni. Cantik tau. Tomato lah, macam-macam tomato lah. Tomato besar, tomato kecil. Kalau kau sejenis yang suka makan cheese kan, ni memang syurga lah. Ada macam-macam cheese yang kau tak pernah jumpa pun ada. Macam-macam colour, macam-macam nama, macam-macam rasa ada. Okay, dah settle beli dekat Lidl. Barang-barang kering semuanya dalam 60 euro, bersamaan dalam 315 ringgit. So seminggu barang basah, barang kering campur dua-dua ni dalam 600 lebih. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu pun kira aku dah pergi kedai yang murah lah, yang berpatutan. Sebab dekat sini banyak je. Ada Railway, ada Lidl, ada Aldi, ada macam-macam lagi lah. So kena pandai memilih lah kan, cari barang-barang yang diskaun semua. Tapi itulah, sebab setiap satu tu kau kena ingat, kau kena darab 5, ataupun to be exact is 4.7 lah, 4.7 sekarang. Trip hujung minggu ke Germany memang berbala lah, sebab perbezaan mata wang tu memang memberi impak yang besar ya. Sebab ringgit tu franc 5.06, 5.1 sekarang. Ringgit tu euro is 4.6, 4.7. And barang-barang dekat Switzerland tu memang significantly mahal lah. Berbala lah hujung minggu ni. So komen kat bawah kalau korang nak tahu apa-apa lagi tentang kehidupan di luar negara. For now, ciao, see you.